Lunch hari ni 2 sudu nasi, 2 ekor ikan bolos, ikan tilapia goreng, pucuk gajus, daun serai kayu, terung and sambal nyok. Bismillah. Daun serai kayu sumpah sedap gila. Pucuk gajus. Sambal nyok ni kalau you ratah macam ni je pun sedap. Makan pula dengan ikan. Pucuk gajus, sambal nyok dan nasi ikan. Sedap kan? Kalau you tak suka tempoyak, cuba try makan sambal nyok. Sumpah sedap. Terus bentar rasa apa? Rasa manis. Habis.